Hi, have a nice day. So, ini adalah bahagian wet kitchen yang mana customer dah siap tiling sampai ke atas lah. So, kalau anda tengok video saya yang sebelum ni, saya dah attach dalam video ni juga yang saya datang start dalam keadaan belum lagi tiles dekat bahagian wall sini dan juga bahagian sini. Dan kat sini adalah bahagian untuk dia punya dry kitchen. Jadi, apa yang saya nak bagi tahu dekat anda adalah kalau anda buat full time macam ni, anda kena make sure anda punya kedudukan wire itu kena betul lah. Okay? Kalau anda salah buat dan untuk anda adjust sudah sangat susah. Alright? So ni rumah apartment okey. Jadi walaupun anda duduk apartment, anda boleh gunakan kabinet aluminium untuk penggunaan jangka masa panjang dan juga untuk one time investment lah. Okey. Dan untuk bahagian dry kitchen pun adalah full time juga, tapi dia tak buat sampai atas lah. Sebab saya advise untuk customer untuk tidak buat sampai atas sebab akan rugi lah, sebab this top area akan ada top kabinet. Jadi tak perlu tiles sampai atas lah. Tapi untuk wet kitchen ni memang dia tiles sampai atas sebab di sini tak ada langsung top cabinet. So dia buat konsep industrial lah, open concept. So dia sendiri akan ada dia punya sliding window. Okay, alright. Dan untuk bahagian sini tile dah rumah siap, just tinggal untuk pasang kitchen cabinet saja. So kalau anda tengok itulah dia punya marking yang saya buat dekat side. Marking situ semua, okay, banyak lah dia punya marking dia yang hidden sebelum ni. Jadi apa yang saya nak maklumkan adalah seperti biasa, kalau anda buat kitchen cabinet, anda boleh contact saya untuk dapatkan consultation untuk kabinet aluminium. Alright, dan ingat untuk buat kabinet, make sure consider material aluminium dan make sure dapatkan consultation sebelum anda buat any renovation supaya anda dapat avoid daripada major mistake. Itu sahaja daripada saya. Have a great day. Bye.